dia kalau nak tahu kan nak kalau nerima orang tua tu boleh. Ada warisan apa tu boleh. Warisannya. Ada orang tua umbek itu adanya untuk kawak. Kecik masuk padi ke pulang ni ya tu padi sudah bersiap namanya taruh yang macam turun tebi. Ada di padi namanya tu. Ada baca saya terawih dulu saya boleh ada gitu. Saya terawih sama petang dah. Itu paling tamunya. Pertama saya terawih di Sawal ke terawih. Saya terawih. Hari doa tu lah belah namanya. Kan sedikit padi dah akan tapi akan buah padi dah nampak buah ya. Sudah siang sudah benda sudah kering baru kalau kering padi kan kalau padi biak kan agak kau jatuh tahu kan kalau padi belum kering dulu baru dah terawih dulu proses ini ya. Di waktunya. Ketu padi ya ketu padi dah tengah 2 bulan. Itu 2 bulan paling lamanya tu di sini masuknya terlibat orang-orang yang padi sekitar tu dulu petang tu orang terlibat sini. Oh yang punya padi. Padi tu. Kan nasi kita ada tu terlibat sini. Ya kalau besok Orang nanti siap-siap. orang dan tahu lah tahu dia membaca selamat. Agak Agak sekolah, buaya sang sekolah tu ada kawan terlain kan ada kawan tu. Saya baca tu. Kalau cerita di mana tak perlu nak dia tentu tu petang kalau turun kau dia jalan. Kemudian dekat pondok ada tu koki benda tak perlu tepus tu sawana lah. Tuan di mana kan acak kelang padi kan. Kelang padi tu lah kaji. Abna'u summa bihi cahaya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.
tradisi itu ni. Kalau sudah ada pada makan minum makan dalam ya. Nanti dinnya nak ada pada ada selamat makan besi penuh si pada ada. Akan nyawa sudah makan tu gitu si pada awak si pada nya. Dunia Tak kawai pada kanya makan nyawa itu. Kan tak kawai betul besi pada ada. Boleh si pada